ABC. Kau dengar tak ni? Okay, kita tengok ni cikgu pusing sini dulu. Ke arah ni. Test screen. Tengok tu cikgu dia. Live cikgu. Semua menanti-nanti. Dia menanti. Pasal kita. Kalau dulu menanti nak balik. Tengok tu Dia salam. Wow. Tu je Gisha. Buat tu cikgu. Nak gigih sangat. Dia pusing-pusing lagi. Sekejap. Dalam ni payah sekejap. Dalam ni payah. Cikgu lah. Cikgu. Korang tengok cikgu dulu ni. Cukup satu kelet yang kita buka beg kuning. Tak tahu nak jual apa. Cikgu ni, parent ke salam cikgu. Dia ke salam. Apa cikgu? Ni untuk pengawas ya. Ni kepoh lah dengan mak, pak semua. Masuk dalam. Dia jangan masuk dalam. Nanti ni sini. Tapi saya tak boleh live kat sini. Nak pergi dah sini depan pintu. Orang lain ambil gambar video je. Yang dia orang lain, dia orang semua nak ambil gambar yang video. Ini sekolah. Ini sekolah ni. Dia orang masuk semua, dia masuk. Tiba. Cikgu Din. Siap AI tu cakap Cikgu Din live class. Cikgu Din live class. AI tu. Betul lah. Dia detail kan. Ada AI ni. Bila kita tunjukkan peri-peri, nampak tak excited dia orang ni. Macam tunggu orang balik daripada haji, balik umrah macam tu. Nervous lah. Apa ni? Belum habis ke ni? Habis tu dia dah habis. Jangan habis. Kita dah biasa dia bagi mumpuk. Pusing. Nah, form lain. Ni cikgu. Cikgu tunjuk cikgu lah. Cikgu. Tunjuk cikgu. Itulah, tak ada form lain, tunggu. Cikgu Fauzan datang. Hujan habis periksa budak-budak ni. Hujan berhenti lah. Tengok ya. Hujan berhenti. Tadi memang hujan je. Baju kuning. Dia orang tadi cikgu Din kata ni. Apa ni? Kelab fotografi kot Dia kata ni daripada sekolah. Sekolah punya. Dia orang ambil gambar tu. Tengah lah. Tengah lah. Tak. Min tempat tu semua sama juga tu. Tahu tak? Itulah.
Ah, 5. Aduh. Ambil dulu sini. Tunggu dia orang. Duduk sini dulu. Tak balik. Mesti tanya boleh buat balik ke? Biarlah tu 3 hari lagi. Depan ni susah jumpa kawan. Iyalah, ya. Jangan buat harbi kat sekolah. Jangan biar je dah. Habis pun. Tunggu duduk dengar ada tepi tu. Nunggu semua. Debar semua. Kita settle dulu boleh bantu. Belum selesai tu berjuang tu. Belum habis tu. Belum kutip lagi kertas. Belum kutip lagi kertas. Belum habis tu. Dia kalau ni dia announce kan dia nak kutip kertas. Tu dia nampak. Saya assembly file. Belum tu. Dia belum. Oh, Oi, menunggu. Macam nunggu orang ni. Tu dah. Balik umrah ke balik haji kan. Kat airport kan. Macam tu lah gaya. Belum. Belum kan? Dah kutip ke? kutip dah ke tak? Petik dah ni. Mei. Bagi kudapan. Bagi kau pada bagi cekelak ke? Menunggu Syah sempat berbantun. Jangan jealous kalau duduk sini. Lewat kat situ. Tu tapi hari Khamis tu kita make up sikit lah. Hari tu kita make up sikit lah. Hari ni. Tepuk tangan dia orang weh. Macam mana ni? Kita pula sebab. Sekejap kita dekatkan. Kita cuba dekatkan ni. Alamak, sorry dik. Sorry. Nak tengok. Kita dekatkan sini. Jangan bertepuk tangan. Aduh, tepuk semua. Oh, sebab
Sebabnya boleh? Okey, canggih. Pak. Jadi kami mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap kami sepanjang SPM 2025. Jadi saya minta semua mohon Oi, doa. Anak kita dah berjaya dengan sekolah. Aduh, sebab Kamu ticu. mana dia? Hah? Sejuk lah, tapi perempuan tak sejuk, lelaki je sejuk. Empat, enam. Bukan ada bawah suara. Anak bongsu. Oh. Juru gambar tu nak ambil daripada atas tu. Oh, dia tak ambil dia kata. Cik, dia ambil dia tepi. Dia pada atas nampak. Macam mana tak pergi? Enggak, dia dari tepi kot. Ambil tepi kot. Tak tahu boleh masuk ke tak. Tak tahu boleh masuk ke tak. Ah, ni. Oh, tu dia naik atas. Seorang tu, ni kamera. Dia naik atas. Naik atas stage tu. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang baju kuning tu. Baju kuning tu atas stage tu. Apa tu? Cikgu Gudin kata wakil sekolah. Apa dia? Apa dia? Peluk? Kenapa dia? Oh, dia peluk. Alah. Sebablah pula. Dia peluk tu, nampak tak? Saya adik, mak sabar. Dia sebab dah. Dia sebab. Nampak tu, nangis. Nangis. Anak siapa tu? Dia nangis tu.
Ni tak boleh ke dalam. Korang ambil video tu. Korang ambil. Oh, dia salam-salam. Kita ni boleh masuk ke tak boleh masuk ni? Parent tak boleh? Tak boleh masuk ke apa? Sini je lah, nanti senang nak. Itulah. Kita nak tengok dia orang keluar ni. Kita duduk je lah sini. Tengok je lah. Okay. Masa berapa tu nanti bagi taklimat tu. Oh, sedihnya. Tapi diorang belum keluar lagi ni. Diorang ni apa? Ada taklimat ke apa? Kejap kita gerakkan sikit Boleh kan? Tengok ni daripada Ewan sini. Ni yang dekat keadaan dekat sini. Tengoklah anak-anak ni. Tahu benda dia buat kat depan ni. Dia masuk kau. Tak tahu. Tapi ni depan sangat. Dia bergambar pula budak-budak. Dia bergambar ke? Oh, dah ada gambar. Oh, agak yang tu ke? Yang atas stage tu kan? Dia bergambar. Ambil video tu. Kita ni video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita anak-anak duduk di tempat masing-masing sekejap. Duduk balik. Dah kena. Ayah anda. Ada kata yang dari. Ini tak ada. Sebagai tanda penghargaan kita kepada pasukan pelawat SPM pada tahun ini yang diketuai yang dipanggil Akademi. Jadi kita ingin memberi sedikit penghargaan daripada pihak sekolah atas kerjasama yang sangat baik yang diberikan pada semua pengawas-pengawas peperiksaan pada tahun ini. Anda bertuah mendapat guru-guru ini. Jadi satu tepukan betul untuk mereka. Okey. Jadi kita akan buat sedikit penyampaian Akademi atas pentas dan Akademi Cikgu Azmi ni tahun lepas dah jaga, tahun ini jaga lagi dan ini yang terakhir bagi Encik Azmi kerana tahun depan dia akan penting pada bulan 9. Jadi kita akan sampaikan sedikit untuk Cikgu Azmi dan semua pengawas. Okay? Besar sikit untuk camping. Macam mana? Sebab kan? Macam ni? Tengok tu anak boleh kat lah. Zahir kan.
glamour. Dia bagi Kecil kan balik. Alamak, macam nak kecil kan ni? Okey. Kat sini. Tengok. Ha, tengok. Tak nampak. Dia dulu. Ini pakai geng ni lah. Layan. Okey, kemudian yang terakhir kami jalan dibangun. Sekali lagi Belakang ke? dibuatkan cara-cara mendapat kejayaan ini. Ah, itulah. Nanti takut dia orang langgar kan? Baik belakang sikit. Pakai belakang sikit lah. Dia orang ni berebut nanti. Cakap ini semua berjalan satu-satu. Seorang kalah. Kalah. Tolong arahkan dia orang jalan seorang-seorang. Sempat cakap dia orang cakap hai kat kamera. Jalan ikut line. Dia cakap suruh jalan ikut line. Jangan keluar kod tu. Dia kadang keluar kod tu. Kod pintu hujung. Ha? Pintu dah ni. Kakak lagi ke dia nak? Pintu dah ni. Jangan bagi dia orang kat pintu tu. Dia orang ada pintu tepi tu. Takut dia buka pintu tepi tu. Ah, siapa kalau pintu tepi? Cakap ni muka sedih kenapa? Susah ke? Ni muka sedih ni. Ha, tu maknanya oh nak beluk. Susah ke nak? Boleh?
Dah balik dah ke? Apa dia? Aku cakap Hari ni kita orang dah habis SPM. Kita orang dah tak jadi budak sekolah. Yeay. Budak sekolah. Cikgu. Alhamdulillah. Boleh dapat jawab exam dengan sihat. Yang penting sihat. Salah lagi. Ini laras. okey, thank you. Jaga Elmet. Tengah laras. Okey. Begitu aja lah. Tak ada nak yang dah. Perlahan. Okey, Okey. Ya ni. Aduh. Tukang pusing. Tak jumpa ni. Budak-budak dia tak tahu bercerita. Okay, ada siapa lagi yang nak tengok? Kalau tak kita terpaksa hentikan kita punya live. Okay, nanti kita boleh jual kita punya video tu. Okay, semua boleh call lah. Call. Tu tengok tu berbual. Zaim, tak tahu dah dia orang di mana. Jadi semua dah hilang dah budak-budak ni. Dah tak tahu di mana berada. Aduh. Semua dah hilang. Agaknya pergi. Semua tak ada, dewan kosong. Dewan dah kosong. Ni masih berdiskus dengan cikgu. Oh, tu orang bincang-bincang. Bincang-bincang. Dah, tak Aduh. bincang tak ada. Tak payah bincang kan. Stres tu. Tak bincang dah tak ada. Tak nampak lagi siapa. Tak nampak dah. Semua kosong. Dah kosong. Dia asyik jumpa. Ni dua orang yang memang kita jumpa je. Dia mungkin jodoh. So, alhamdulillah. Okey, sabar. Alhamdulillah dah selesai perjuangan kami sebagai batch ekonomi itu Ferguson. Alhamdulillah kita doakan supaya semua dapat result yang benar. Amin. Aiman, ada benda ni? Sama. Saya doakan. Mak saya. Mak kat mana? Anis. Anis lah. Dia panggil tu. Lagi depan tu. Aduh, kita dah fungsi je bercakap kan? Siapa tu? Oh, nak baca? Mak kamu.
Ha. Ha. Mak aku nombor 1. Kena poin aku. Mak aku nombor 1. Mak aku nombor 1 sih. Nombor 1. Siapa ni siapa cik? Memang. Masuk dia support. Masuk support. Dia tadi Mak Ila Zaim. Mak Ila Zaim mana? Tak tahu Zaim mana. Ha, Mak dia cari. Mana Zaim? Aduh. Tak tahu mana Zaim. Ha. Wait, masa saya masuk, yes. Ha. Aiman, tengok mak kamu panggil. Balik lah? Balik lah. Sini lah kita. Oh, sini. Alamat terlepas. Okey. Balik kami kita jumpa tak? InsyaAllah. Okey, bye. Jumpa lagi. Ha? Tak nak cakap ni. Hai kapu. Ada mak siapa ni cakap lah. Hai. Tadi ramai ni dah kurang. Cakap lah hai. Cakap lah. Tengok dah. Udah sebab Alamak, terlepas Aiman lah. Aiman. Aiman ni ada dekat sini. Tengok you. Ya mak tu. Mak kamu tu. Hai. Amin. Okay, so Ayu ni. dah habis. Ibu ibu awak tu you. Ibu. Ibu. Tak tahu lagi. Nazrin tak nampak mana. Tak tahu. Dia orang banyak dah tak ada dah. Lari dah. Tak berhenti. Nanti balik KL malam ni ke? Hai kakak. Hai Yuni. Hai Yuni ah. Daging kan? Mama mandi. Hadi. Habis lagi. Macam Hadi. Hadi pun dah tak ada. Okey. Okay, bye-bye. Tanya semua dah habis. Yalah tu, kita nak kena layan anak kita tu. Anak kita tengah perasa susah nangis tu. Kesusahan tu, ni anak ajar. Memang kesusahan kita ni. Dia peras sebabnya susah. Jadi kita kena endlah dulu lah ya.